Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ni adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Anak-anak jangan jadikan mak ayah ni mesin ATM. Mak ayah jangan jadikan anak ni sebagai dana persaraan. Safe, tengok sampai habis. Hadis ni ajar kita tentang tanggungjawab ataupun ihsan dan kepimpinan dalam keluarga. Bukan tentang mengambil kesempatan antara satu sama lain. Anak-anak, bila dah bekerja, jangan jadikan mak ayah ni sebagai tempat bergantung setiap kali selap urus duit. Mak ayah ni bukan mesin ATM. Dalam masa yang sama, mak ayah juga jangan sandarkan masa depan kewangan sepenuhnya kepada anak-anak. Anak-anak ni bukan dana persaraan. Islam ajar kita konsep usaha dan tanggungjawab. Setiap orang kena urus kewangan sendiri dengan disiplin. Bila bantu, biarlah atas dasar kasih sayang, bukan kerana terpaksa semata-mata. Sebab itu, penting untuk kita ada simpanan dan aset sendiri. Supaya bila kita diuji, kita tak perlu menyusahkan orang lain. Jadi jom, saya bantu buka akaun emas percuma dan mula tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Rujuk pin video untuk 4 langkah daftar, saya guide sampai faham. Jom kumpul emas 100 gram. Link dekat bio.